Ramai orang nak berjaya tidak sebagaimana Nabi Yusuf. Tahu tak cerita Nabi Yusuf? Itu bukan hanya cerita seorang Nabi. Itu teguran kepada orang yang nak berjaya tapi tidak mahu letak ibu bapa di atas singgasana. Tahu tak cerita Nabi Yusuf? Adalah cerita seorang pemimpin nombor satu negara Mesir yang telah meletakkan mak ayah di atas singgasana. Dia hanya turun ke bawah. Sebab kejayaan saya bukan kejayaan saya seorang. Saya tak ke mana kalau tanpa jasa Nabi Allah Ya'qub. Jadi surah Yusuf ni ada 111 ayat. Surah Al-Isra' kita duk bincang ni pun 111 ayat. Nampak tak sama tu? Kalau nak faham kenapa ada cerita, tolong beri perhatian serius kepada berbuat baik kepada ibu bapa. Maka kita kena tanya soalan, adakah surah Yusuf berakhir dengan baginda berjaya memerintah Mesir dan membebaskan daripada ancaman kemarau? Jawapannya tidak. Surah Yusuf berakhir dengan, saya akan tolong ayah untuk ubah abang-abang saya. Saya akan bantu ayah. Ini ketaatan saya kepada seorang ayah. Saya juga akan taat kepada ibu dengan cara saya ubah anak-anak ibu. Ibu tiri baginda. Itulah kayuku kepada kejayaan sebenar seorang mukmin.